Air terjun tertinggi dunia ini tersembunyi selama beribu tahun. Kenapa tiada siapa jumpa? Angel Falls bukan nama malaikat. Ia dinamakan sempena seorang lelaki yang terhempas di sini. Tahun 1933, Jimmy Angel cari emas. Tapi dia jumpa sesuatu yang lebih dahsyat daripada emas. 979 meter tingginya. Air jatuh terlalu tinggi sampai jadi kebus sebelum sentuh tanah. Tepui ini terbentuk 2 bilion tahun lalu, lebih tua daripada dinosaur. Apa rahsia dia? Orang Pemon panggil Kerepakupai Meru bermaksud air terjun tempat paling dalam. Kenapa tempat paling dalam? Pesawat Jimmy masih terkandas di puncak tepui sejak 1937. Macam mana dia naik sana? Ribut petir sering menyambar tepui ini. Adakah ini pintu gerbang ke dunia lain? Sampai hari ini ramai yang hilang cuba sampai ke puncak. Berani tak korang pergi?